tengok dekat map, 6 jam daripada Melaka, lalu tol Air-Grove, kita pergi ke Penang. Aku tak pernah pergi Penang tau, so ni first time kita drive ke sana. Tadi tu kita orang dah check tau, nak naik flight sejam macam tu je, sejam lebih. Tapi dia punya harga lepas tambah tax berapa? Dalam berapa? 700. 2 orang 700 lebih. 2 orang 700. So kita decide nak drive je. Tapi tu dah 5 jam. So bertolak dalam pukul 10.41. So kita akan sampai dalam 4.30. So dekat Penang ada apa kita yang aku tahu Nasi kandar. dah sekadar. Ni apa tu, kita macam apa, Penang Georgetown Georgetown. Aku nampak macam Penang tu dia ada map dia macam ada belah kanan dengan belah kiri tau. Belah kanan tu macam banyak bandar sebab dia Georgetown. So elok. So sebab tu kita orang book dekat bandar. Jom tengok macam mana. Antara benda yang best, Escape Penang. Yeah. Tiket dah order tau. Dapat berapa ringgit? 170 lebih. 170. Okay, sekarang kita dah dekat menepasi R&R di Jejantas Sungai Buloh. So kalau tengok dekat map, kita akan straight selama 320 km weh. Uish, jauh gitu. Okay, let's go. Oh, tu Jejantas tu tu Jejantas. Alright, so dah habis isi minyak dalam 25 liter untuk beza. Okay, let's go. Daripada Arena Tapah terus ke Georgetown. Tu dia signboard Ipoh. Kita dah sampai Ipoh. Tapi kita lagi Georgetown. Yeah, kita dah sampai dekat Pulau Pinang, Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Ni punya pintu gerbang dia. Dia punya Plaza Tol. So, aku korang rasa berapa dia punya tol ni? Dari Melaka kan? Aku dari Melaka ke Pulau Pinang, agak-agak berapa tol? RM40. And aku tu balance cukup lah. Balance. Alamak. Jom tengok. Jom kita tengok. Okay, so tu tol. Okay, jom kita tengok berapa harganya. Tak bagi cukup ke tak? Cukup. Okay, so tu tol. Okay, jom kita tengok berapa. Okay, RM56 dah. RM56 tol. Daripada Melaka ke Pulau Pinang, tol RM56. Yeah, tu dia jambatan Pulau Pinang. Kita dah masuk. Jambatan ni jambatan terpanjang terpanjang kat Malaysia lah. Tengok. Kalau tengok dekat map, dia punya bawah-bawah tu semua slab Melaka. Oh, kita dekat atas jambatan. First time. Yeah. Tak nampak macam jambatan pula, nampak macam lekas. Dia ada yang macam bentuk jambatan tu kan. Ada tu. Yang ni Sekarang belum lagi lah. Tengok laut. Wow, selat Melaka. Wow. Wah. Wih, nampak laut dah. Nampak laut boleh terjun lah. Woi. Jambatan panjang tu. Sampai hujung sana masih nampak jambatan dia. Wow. Memang panjang. Macam Putrajaya sikit. First time. Wah, besar juga. Okay, kita dah sampai Georgetown. Sekarang ni singgah makan dekat City Junction. Okay, so dah sampai dekat hotel Airbnb. Airbnb Airbnb level 39 tau. So kalau tengok
Oh, dia punya view dia. Wush, tingkat 39. Macam-macam nampak. Wow. So, jom aku bawa korang room tour. Yang ni kita ada peti ais. Besar juga tau. 2 pintu. Tengok, siap dah letak air kelapa. Lepas tu ni dia punya sinki. Yang specialnya dia siap ada macam penapis air tau kat sini. Dan ada oven, microwave. Ada 2. Oven ada, microwave pun ada. Lepas tu yang ni dia punya cerik. Tengok, pinggan pun comel, warna biru. 4 set. Tengok, kat sini siap ada 4 katil. Ini aku rasa katil queen kot. Ada 4 katil queen. 1, 2, 3, 4. Lepas tu ni dia punya tandas. Aku mula-mula tercari-cari mesin masuk tau. Rupanya dia dekat dalam almari. Memang style. So kalau nak basuh baju pun boleh. Jom kita tengok dekat luar. Ada kerusi, siap ada meja kalau nak makan sambil tengok view dekat luar ni. Yang ni tingkat 39 tau. So kalau tengok dekat sini boleh nampak semua view dekat bawah tu. Nice way. Tengok ni, aku dah siap-siap prepare air kelapa. So sambil duduk dekat sini boleh enjoy view dekat depan ni. Kita dah sampai dekat Gurney Plaza. Wah, tengok, besar juga mall ni. Lepas tu kedai pun mewah-mewah. Wow, look at that. Mall ni tinggi juga tau. Dia ada sampai 8 tingkat . Okay, sekarang kita dekat Masjid Kapitan. Tengok dia punya masjid. Lawa. Sebab dekat sini ada nasi kandar. Okay, so ni dia nasi kandar beratur. So ni dia nasi kandar beratur. Tumpah pula. Nasi kandar beratur. Dua-dua ni RM23. Murah ke mal? Kan? Okey lah, okey. Ayam, bawang goreng, telur sotong, telur masin. Lepas tu ni pula telur, dadah dengan sayur. Tu je, dengan bawang. Okay, sekarang ni kita nak lunch dekat Wagyu and Rice. Dia style macam ada grill macam tu. Seorang satu grill. Wah, tengok, ada nasi, sayur, sos dan daging Wagyu, hamburger. Dia punya sos dia yang tengah ni sedap tak? Daging juicy ya? Oh, daging juicy. Setengah ni sweet sauce. Dia macam manis-manis. Macam rasa ni chili sauce. Ni pedas sikit. Ini chili sauce. Dia ada sos cili. Yang ni manis-manis. Yang ni apa? Apple sauce kan? Ni apple sauce. Betul sedap. Oh, apple sauce okey. Saya nak apple sauce okey.
Kita dah sampai dekat Penang Hill. Dekat sini nanti ada apa? Ada train. Train nak naik ke atas. Naik atas naik train je kan? Tak payah jalan kaki lah. Tu tu dia punya tiket Okey. Dekat sini dia punya tempat beli tiket. Lepas tu dekat sana ada banyak restoran. So sambil-sambil tunggu train tu boleh makan dulu. Wow. Macam tu ke train dia? Train dia dah lama ni. Wow, macam KTM. So nasib baik kita datang hari Rabu. So tak ada orang lain. Kosong. Ni normal lane. Oh, macam tu rupa dia punya map. Nampak macam taman tema Ada macam-macam tu. Dah sampai dekat Bukit Bendera. Jom kita tengok dia punya pemandangan daripada atas. Wow. Cuba tengok dia punya view. Memang nice. Kat situ boleh nampak semua city. Wah. Cuba tengok tu. Ni tempat yang orang selalu letak lock nama banyak situ, nampak? Siap ada ucapan lagi. Lepas tu ada banyak kedai gift shop. Wow, ada Strawbell soft opening baru buka tau, 1 Mei. Ada nasi lemak strawberry. Tengok. Ada susu strawberry, scone. Apa tu? Ni scone ni. Irish scone. So ni dia punya ice cream. Ada warna macam merah, lepas tu hijau tau. Okay. Wow. Hai. Sampai dekat Chu Jetty. Cuba tengok dia punya jalan kayu tau. Wow. Makan pagi, singgah makan malam. Sate, roti arang, kaya. Kami cakap oriental. Okey, jom pergi waterpark Escape Penang. Daripada kita orang punya Airbnb dalam setengah jam macam tu. So akan sampai dalam pukul 10.40 Dia buka pukul 10 Oh, 10 dah buka dah. So dah sampai Escape. Ni dia punya tempat masuk. Escape mana? Escape muka. Wow. Macam custom weh. Dia punya tempat locker. So cuba tekan new locker 18.
18 tak ada. Oh, 19. Ni dia punya map. Yang ni aktiviti kering kot Yang ni basah ni. Besar kat weh. Kita main aktiviti dry. Lepas tu baru water park. Kalau pernah jalan dekat sini ada skuter, e-skuter, lebih cepat sampai. Kita nak lalu jambatan, nak ke dry park. Kita dry dulu. Okay, harness. Yeah, jom kita main monkey business. Yay! Woohoo! Go! Challenge kedua. Yes! Wow. Dah? Oh yeah. Yang ni dia macam kena buat betul S tau. Tengok dia macam silang-silang. So kena pijak macam tu sampai sini. Oh no. What? You can do it. You can do it, man. Yeah. Dia kena silang-silang. Oh. Ni laju je. Action. Push. Cepat je. Flying fox. Flying fox. Zipline. Okay. Go. Wow. Pegang. Yeah, dua tangan. Hehehe. Sekarang kita naik chairlift untuk ke atas untuk main zipline. Wah, naik sambil nikmati keindahan alam. Wah, keindahan tu. Oh, tengok itu chair yang lain. Ni macam cable car ada kan? Tu sampai atas tu. Ya betul. Woi, betul ke ni? Wah.
Wih, dia bergoyang. Oh, hai. Woo. Biar betul. Tolong. Wow! Cepatlah sampai. Cepat sampai, please. Wih. Go. Let's go. Wow. Woi. Sampai juga. Oh no. Gila seram. Tadi sampai nak terlepas handphone. Makan kat A&W. Sekarang dah habis makan, jom kita main water park. Sekarang kita nak naik slide the longest world record. Ni dia punya tube. Dia punya panjang dalam 1 km. Naik lagi chair lift ni, tapi kali ni bawa dia punya tube. World record 1000 meter water slide. Yeay! Wah! Oh, yang ni dia santai-santai, so boleh lah rekod dengan tenang. Tapi laju juga. Yeah! Wah, tengok pandangan atas. Wah! Wow! Yeah! Lain kona. Wow. Yeah.
Go. Go. Oh, Santai. santai macam ni lah. Santai. Yeah. Santai atas kita. Kita santai. Nikmati keindahan. Dia diam je. Nikmati keindahan alam. Diam je santai. Yeah. Oh, Wow. Wow, 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 wow. Oh, dah 500 meter dah. Oh. Yeah. Zoom sikit. Wow. Yeah. Oi. 600 meter. Oh, ini boleh makan popcorn. Box snack. Wow. Wow. 700 kilo. Zoom. Wih. Woi. Ha. Oh, silau. Silau. Osh. Yeah. Oi, goyang. Nampak kabel kau pula. Oh. Yes, 900 meter. Wow. Oh, ada shower. Ada shower lah. Uish. Goyang. Woohoo. Ada terowong pula. Terkejut. Oh, ini slow. Slow. Oh, jatuh sekat. Up. Okay. Yeah. Woohoo. Ha. Wee. Oh, finish. Woohoo. Ni main slingshot. Macam elastik. Oh. Woohoo, tinggi ya. Woohoo. Wih. Alamak. Atas sangat ke? Sekarang kita nak main ski. Apa tu? Dia punya road dia. Oh. Wow! Yay! Woohoo! Up. Oh yeah! Ini Flying Fox yang panjang juga tau. Tuh, ni dia punya apa? Dia punya tali. Sampai mana tu? Tak nampak pun. Dia punya ending. Panjang weh. Boleh ni? Boleh. Okay. Tak ada orang jaga ni. Tak ada orang jaga tau. Dia tak. Okay. Yeah. Okay, go. Okay, kita naik ski pula. Tu dia punya track. Wow.
0.5. Oh. Wah. Wah. Woohoo. Woohoo. Wow, finish. Woohoo. Yay. Wow. Tengok, ni macam ada obstacle course je ni. Macam mana nak main? Susah gila. Dah terjatuh. Tapi dia dapat. Macam Ninja Warrior. Senang, tapi susah. Aku ambil yang tu tadi, yang dia ambil yang ni. Semput. Ni ada water park yang biasa. Lepas tu yang tu lebih besar. Jom kita try slide yang ni. Let's go. Wee. Pula. Let's go. Weh, dia laju. Weh. Nak try yang ni pula. Dia macam pelangi macam tu. Oh, tinggi juga. Ni kena panjat tangga. Oh, tinggi kau. Cuba yang ni pula. Tapi ni tak boleh rakam ni. Saya nak pegang. Oh, dah turun. Oh, laju gila. Oh. Memang nice. Ni kita ada slide yang kena pakai pelampung. Ada yang seorang dengan yang untuk 2 orang. Yeay! Woohoo! Yeay! Oh, naik corner. Yeah! Woohoo! Oh, hey. Oh no. Oh. Yeah. Woohoo. Wow. Yeah. Landing dia selamat. Naik skuter. Okay, so kita dah habis main semua challenge. So jom balik. Kita punya main agenda dah habis. So malam ni aku macam nak cari spot lepak untuk minum kopi dan siapkan kerja sikit. Sekarang aku dekat Gurney Paragon Mall. Besar juga weh. Tengok dia macam mall yang fancy. Bawah tu ada Jaya Grocer. Lepas tu sampai ke sana pun boleh jalan lagi. Main siap ada Laderaj. Lepas tu TWG pun ada. Fancy. Wow, fancy mall. Oh. Lalu Okay, jom kita balik. Tu dia jambatan
Pulau Pinang. Bye-bye. Bye-bye. Tahu berapa awak punya rating untuk Penang? 9. Penang 9. Kalau Escape Penang 10. 10 per 10. Aku pun rasa Escape Penang tu power lah. Aku bagi dalam 9.7 macam tu. 9.7. Lepas tu yang aku suka Escape Penang tu, dia ada kemudahan skuter kan. Tempat apa, fitting room semua bersih kan. Locker pun senang pakai. Harga dia locker tu tak mahal sangat tau, RM17. Punya nasi kandar okey. Nasi kandar tak pedas lah. Okey je. Dia dengan dekat Selangor sama. Itu jarang makan nasi kandar. Kita orang dua jarang makan nasi kandar. Mamak ada lah mamak. Tapi rasa dia kalau dengan mamak macam lain jugalah. Dia ada perbezaan dia jugalah. Tapi aku tak boleh makan banyak sangat. Dia pedas lah. Aku tak tahan pedas. So tu je kita punya vlog. Boleh repeat ke Penang? Kita repeat, boleh repeat lah. Recommended. Yeah. Don't forget to subscribe. Macam jalan atas awan lah. Sebelah tu nampak air. Dia punya depan ni full of awan, tapi ni nampak air.